Nah, bila kita kasih, maka kita rasa nak bersama-sama. Bila kita cinta pada Rasulullah, orang nak cerita hadis, kita rasa nak dengar sama. Nah, macam kita kasih pada seorang perempuan, kasih sangat. Bila perempuan tu nak cakap dengan kita, kita nak. Kita nak sangat ni ke minah ni. Minah ni comel lah sikit dalam kampung ni, megang lawa sekali nampak? Awak contoh kita ni nak, memang nak sangat. Tapi malu nak kabar. Nak malunya nak kabar. Mana kalau minah kata minah pun nak kita jadikan kita suami, tengok kita terjun dalam kolam sekolah. Nampak? Tiba-tiba awak khabar malam ni minah nak cakap dengan awak. Nak. Kita nak lama dah ni, letak ni dah awak khabar malam ni minah nak cakap. Gila tak? Gila. Orang kata bawah pokok gelam birang dengan pagi ujung kat awak tu acok. Gila. Gila pasal orang kita duk minat sama-sama. Nah, begitu jugalah Rasulullah. Bila orang ngajar hadis, orang nak cerita hadis, itu kata-kata Rasulullah, kata-kata kekasih kita. Kita nak pergi dengar pasal hak tu kan nyapa tu ustaz je dah buat cetak tu. Tapi dia dia siapa? Hak dia baca tu, ayat-ayat tu, perkataan yang keluar daripada mulut kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita rasa cinta. Ni dah malam ni ngajar hadis ni. Tak apa, insya-Allah dah apa setakat. Insya-Allah aja 18 tahun. Nampak? Dak ni lusa ada kuliah ni hadis 40. Hadis 40. Dah baik dah, tak apa. Ada lagi Dak dia apa ada kerja lah esok. Ada kerja semua. Nah, kalau hadis Nabi, hak Rasulullah ada kerja. Nah, esok buka kitab baru esok. Nampak? Esok kitab baru esok. Mari etik buat ramai keluar kita tak ada orang dah, dulu 13 orang mari ustaz baru ni ngajar hadis Nabi. Malam esok malam ada. Malam esok malam Isnin malam esok malam Isnin. Semula hamba tak boleh. Orang puan janji nak pergi Medan. Itu masalah. Sebab apa? Tak ada kasih pada Rasulullah, tak hormat pada Rasulullah, tak sayang pada Rasulullah. Macam mana Rasulullah nak tolong kita di hari kiamat nanti? Ada macam boleh gitu. Nah, padahal sekarang boleh nak pergi Medan, nak pergi apa, nak pergi Jaya, tengah garik orang duk ngajar, pergi dengar tu. Ada kerja sama dia, ada kerja. Esok ada kuliah i'tikaf, ada kerja. Lusa orang ada betul tajwid, mari ada kerja. Ada tafsir pula malam Selasa, ada kerja. Dan lusa pula malam kami malam Jumaat, kita mesyuarat Kuala Lumpur, ada kerja sama. Nama ada kerja nama. Nama ada makan apa? Nampak? Bang ingat tu bang, hari Rabu ni nama surah tu. Kalau tak ingat kan ada appointment. Hari Rabu ni. Bagi kita patah. Telefon halo, Assalamualaikum salam. Hari Rabu ni patah ni tu, mai goh. Apa? Nama kan? Nama, mai goh mana? Nama. Apa batah mai goh maksudnya? Batah. Pasal nama punya pasal. Pasal apa? Ada makan kedaros. Ada makan, tak ada kerja selalu dia. Patu umum majlis nama pada bulan ini biskut Mary, cicah air kosong. Ada orang tak ada orang mari. Nampak? Ini masalah. Macam mana kita nak menang sekali lagi ke atas umat manusia yang sentiasa memusuhi kita. Tak ada jalan dah. Kita balik pada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta pada Rasulullah. Apa juga kita buat supaya kita cinta pada Rasulullah. Nah, ada kereta satu kita jumpa, I love Rasulullah. Satu baru jumpa stiker. Ni I love New York. Ni I love Liverpool. Waduh, orang Liverpool tak kenal dia. Tapi satu kereta kita jumpa, I love Rasulullah. Patut dia buat love Rasulullah. Kena ke dia? Manis kami cinta Rasulullah. Tak apa dah lah sekurang-kurangnya. Walaupun dalam tu ada awet, tapi I love Rasulullah. Sebab orang kafir sekarang dia promote, dia tulis belakang kereta I love Jesus. Banyaklah kita jumpa. Mana dia kasih pada Jesus. Nampak? Nabi dia lah. Kalau disangka kena salib tu, kita lawan kata, ni tak I love Liverpool. Liverpool kenal tak pun? Kita tak kenal. Nampak? Macam sini orang dulu berjuang. Pemimpin dia tak kenal dia. Minggu lepas kita pergi makan di makan pagi lah di
Bukit Besar, Kedasih. Pernah Kedasih depan sekolah kebahasaan Bukit Besar. Kita duduk 2 orang. Lepas tu ada JKK, tu 3 orang duduk gelong. Siapa gitu semua nak musuh. Kita dalam kuliah ya kita sebut. Nah, nak marah. Dia luar baik-baik dah lah. Nah, kita mari tu dia cuit dah. Cuit dah. Mana jahatnya tu. Nah, cuit dah. Mana ustaz jahat lagi, ustaz jahat lagi. Lebih kurang gitulah. Kita pun duduk dia tengok lagi. Belebeknya muka. Muka belebeknya. Jadi ni cerita betul ni. 2-3 orang belakang. Nampak? Mana kuat perjuangan dia. Betul tak Asabiah? Kuat sungguh. Dah sama Islam kan? Nah. Dah 2 minit Tuhan punya kuasa. Nampak? Pimpinan tinggi. Dia lah hak pokok dia. Menung. Nampak? Bukan kelas Cak Ayam punya. Esko apa? Esko turun tu metung mari tak kita tu dengan bodyguard. Esko mari. Sengih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allahmu. 15 tahun nampak sekali. Kita kata gitu. Duduk Singapura ke duduk Terengganu? Kita duduk sini Ustaz, sibuk sikit. Kita kata kuat. Nampak? Jawab salam pagi tu nak. Hak nu. Muka dia. Udah lagi kita comel kita buat udah lagi. Ni nak cerita dah. Mari salam kita. Lepas tu kita nak tengok salam nak dia. Dah pemimpin dia. Dah bukan pemimpin kita. Pemimpin dia. Dia salam dia pula. Lepas tu dak salam dia duduk kat lain. Dak tegur. Lepas tu sengih. Faham tak? Dah bangun semua. Dia bayar pula meja kita. Mana kata